Tidak ramai yang mengetahui bahawa kemudahan feri di Jerantuk Pahang merupakan satu akses pengangkutan yang sangat penting suatu ketika dahulu bagi menghubungkan antara bandar Kuantan dan juga Kuala Lumpur. Jalan Raya Federal Route 2 yang siap dibina pada tahun 1918 merupakan satu-satunya akses pengangkutan darat yang menghubungkan Kuantan dan juga pusat pentadbiran negeri-negeri Melayu bersekutu yang terletak di Kuala Lumpur sebelum landasan kereta api mula beroperasi di Jerantut pada tahun 1920-an. Sebelum itu, akses Purbakala Sungai Pahang yang menghubungkan daerah penting antara Kuala Lipis dan Pekan menambahkan lagi kepentingan Jerantut sebagai hub pengangkutan utama orang-orang Pahang suatu ketika dahulu kerana ianya terletak di tengah-tengah laluan sungai ini. Walau bagaimanapun, selepas kerajaan Malaysia membina jambatan baru yang moden pada tahun 1978, perkhidmatan feri di Jerantut telah ditutup sepenuhnya pada tahun 1980-an.